5 Ramadan. Bulan Ramadan, kalau kita orang Islam sekarang ni kan, kita rasa macam bulan Ramadan ni bulan puasa lah kan. Sebab apa? Sebab kita dilahirkan dalam keadaan syariat Islam ni dah lama dah habis, dah lama dah selesai, dah lama dah lengkap sempurna. Jadi kita rasa macam bulan Ramadan ni bulan puasa lah. Jadi kita sebut bulan puasa pula, kita sebut bulan Ramadan. Tapi sebenarnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, ada yang telah memeluk agama Islam sejak daripada hari pertama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan syariat puasa hanya ataupun baru disyariatkan pada tahun yang kedua Hijrah. Maksudnya, kalau kita kira Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Lepas tu barulah Nabi berhijrah. Selepas tahun duduk di Madinah, tambah lagi tahun yang kedua Hijrah, barulah jadi bulan Ramadan tu bulan puasa. Sebelum tu bulan Ramadan dah ada. Bulan Ramadan dah ada daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir lagi dah ada dah bulan namanya bulan Ramadan. Soalannya, adakah para sahabat yang awal-awal tu tidak menghayati Ramadan sebagai bulan puasa ataupun tidak merasai kemuliaan Ramadan? Jawapannya tidak. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ada satu surah namanya surah Al-Qadar. Kita pun panggil surah Lailatul Qadar dan dibacalah di dalam malam-malam Ramadan ni. Ramai orang suka baca surah tu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dan berusaha, Nabi sendiri berusaha mencari malam tu setiap malam dalam bulan Ramadan, terutamanya di 10 akhir Ramadan. Allah SWT kata apa? Sesungguhnya kami menurunkannya di dalam malam Al-Qadar. Menurunkan Al-Quran lah, maksudnya Al-Quran diturunkan dalam malam Al-Qadar. Surah ni kalau kita tengok dalam Quran, kita akan dapati bahawa surah Al-Qadar ni adalah surah Makkiyah. Maksudnya sahabat-sahabat telah pun merasai kemuliaan, kehebatan, kebesaran bulan Ramadan ni sejak daripada belum disyariatkan puasa lagi di dalam bulan Ramadan. Sebab itulah Allah SWT bila mensyariatkan Ramadan sebagai bulan puasa, ataupun bila Allah SWT mensyariatkan puasa dalam bulan Ramadan, Allah SWT kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Bukanlah Allah kata bulan Ramadan adalah bulan puasa. Allah kata bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi manusia, yang menjadi garis pemisah. Huda wal furqan. Al-Furqan ni maksudnya pemisah di antara yang hak dan yang batil. Siapa yang nampak anak bulan, maka dia wajib berpuasa. Ataupun siapa yang hadir dalam bulan tu, dia wajib berpuasa. Jadi Allah SWT mengatakan hakikat sebenar kemuliaan bulan Ramadan adalah berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan pengamalan kita dengan Al-Quran, berkaitan dengan wahyu yang Allah SWT turunkan daripada langit untuk memberi pedoman, petunjuk kepada manusia. Kalaulah tidak kerana ada wahyu tu, kita ni akan rasa sesat, kita akan rasa terumbang-ambing. Apa sebenarnya tujuan hidup kita ni kat dunia ni? Jadi dalam bulan Ramadan ni, marilah kita sama-sama mengulang kaji balik Al-Quran, merenung balik isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk seperti mana para sahabat di awal-awal Islam, as-sabiqun al-awwalun, merasai kehebatan, kemegahan, kemuliaan bulan Ramadan, bulan Al-Quran.